Bumi berganjak 2 meter dalam beberapa minit. Apa yang sebenarnya berlaku dekat Rusia ni? Sini, geng Geo nak story. 30 Julai 2025, kawasan timur jauh Rusia dikejutkan dengan gempa bumi besar bermagnitud 8.8 di luar pantai semenanjung Kamchatka. Gegaran ni menjadi antara yang paling kuat direkodkan sejak gempa dahsyat Tohoku, Jepun pada tahun 2011. Tapi macam mana gempa ni boleh jadi sangat kuat? Jawapan dia ada di bawah laut, dekat zon subduksi Kuril Kamchatka. Kat sini, plat Pasifik sedang menyusup masuk ke bawah plat Okhotsk secara perlahan-lahan, hampir 8 cm setiap tahun. Gempa ni bukan saja menggoncang daratan, tapi turut menghasilkan tsunami yang merentasi lautan Pasifik. Walaupun kebanyakan tempat hanya menerima ombak sekitar 1 meter je, tapi ada satu kawasan berhampiran Vesnik Bay yang mencatatkan tsunami setinggi 33 meter kerana bentuk lembahnya yang menyebabkan air berkumpul dan naik lebih tinggi. Lepas gempa ni berlaku, kawasan Kamchatka turut menunjukkan perubahan geologi. Beberapa gunung berapi seperti Kryuchevskaya Sopka dan Krasheninnikov mula menunjukkan aktiviti letusan. Malah, sebahagian kawasan selatan Kamchatka turut berganjak sehingga 2 meter akibat tenaga gempa yang dilepaskan. So geng, setiap gegaran bumi bukan sekadar bencana, tapi cerita tentang planet kita yang sentiasa berubah-ubah. Dapat something?